Eksplorasi angkasa kini menjadi lebih menarik apabila ada syarikat swasta yang pertama berjaya mendarat di bulan. Syarikat swasta Firefly Aerospace baru je mendarat di bulan pada awal Mac 2025 menggunakan kapal angkasa mereka Blue Ghost. Mereka mendarat di kawasan Mare Crisium, iaitu sebuah kawasan di bulan yang jelas kelihatan dari bumi. So, kapal angkasa Blue Ghost ni dia membawa 10 muatan sains dan juga teknologi, termasuklah instrumen NASA untuk mengkaji debu permukaan bulan, radiasi dan juga bahan permukaan yang ada di bulan. Misi ini merupakan sebahagian daripada program Commercial Lunar Payload Service daripada NASA yang bertujuan untuk melibatkan institusi swasta dalam eksplorasi angkasa. So, dengan kejayaan misi ini, Firefly merancang dua lagi misi Blue Ghost pada tahun 2026 dan juga 2028. Korang rasa agak-agak lepas ni bulan tu jadi kuari ke tak?